Hai semua, Assalamualaikum, apa khabar? Saya dapat beberapa persoalan yang bertanya tentang apakah yang dimaksudkan dengan tanah lot lidi. Okey, anda ikuti penerangan saya sehingga akhirnya dan juga anda kena tahu apakah bahayanya membeli tanah lot lidi. Okey, tanah lot lidi ni dia berlaku, katakan ada sebidang tanah. Sebidang tanah yang ownernya kita namakan dia sebagai Pak Hamid lah. Okey, apa yang Pak Hamid dia buat, dia membuat tanah tu, dia uruskan dengan pecah-pecah lot dengan tujuan dia nak jual setiap lot-lot tadi kepada penjual, kepada buyer. Tapi apa yang Pak Hamid buat, dia pecah-pecah lot tapi dia tidak mengikut prosedur yang betul. Maksudnya, dia tidak buat submission kepada PBT. Maksudnya tidak ada submission kepada pihak berkuasa tempatan. So dari situ tidak adalah approval kebenaran merancang dan sepatutnya Pak Hamid tidak boleh melakukan apa-apa kerja ke atas tanahnya tersebut. Tapi dia teruskan juga sebab dia tidak buat apa-apa dokumen yang sah untuk kebenaran merancang tadi. So jadi bila Pak Hamid teruskan kerja-kerja itu, pecah-pecah lot, dan setiap lot yang dia dapat tu dia akan jual kepada buyer. Dan apa dokumen yang dibagi kepada buyer tu hanyalah dokumen yang menunjukkan amount berapa yang buyer tu beli, siapa penjual, siapa pembeli, and then mungkin ada signature daripada lawyer. Itu saja. So jadi dokumen tu tidak sah yang menunjukkan owner baru tu adalah pemilik kepada tanah tersebut. Dan kalau kita cek pun kepada pejabat tanah, dia tidak ada penama baru, maksudnya buyer yang baru tu dia tidak disenaraikan dalam pemilik tanah tersebut. Maksudnya tanah tersebut masih dimiliki oleh owner yang asal. So jadi apakah akibatnya kalau you beli dengan tanah lot lidi? Biasanya memang tanah lot lidi ni dia akan dijual dengan harga yang murah sebab bila dibangunkan pun tidak sah dan dia tidak mengeluarkan kos yang banyak pun kan. So that's why dia boleh jual dengan harga yang murah. So let's say you beli. Kalau you beli, bermaksud kalau you beli and then you meninggal dunia. So maksudnya tanah baru yang you beli itu, kalau you meninggal dunia, dia tidak boleh diwarisi kepada waris-waris you. Sebab you tak ada dokumen yang menyatakan tanah itu adalah milik you, milik orang yang baru beli tadi. Itu satu. Kalau yang lebih worse lagi, jika tanah pemilik asal, katakan tadi Pak Hamid kan, Pak Hamid pula yang meninggal dunia. Katakan Pak Hamid yang meninggal dunia, apa yang akan berlaku? Sama juga. Maksudnya harta itu akan diwariskan oleh pewaris-waris Pak Hamid. Dan sekiranya waris-waris Pak Hamid itu dia nak menjual pula tanah tu, dia tak nak simpan, dia nak jual, maka siapa yang membeli tanah lot lidi tadi, kalau katalah dia punya waris-waris tu nak menghalau mereka semua pun, dia boleh buat macam tu. Sebab kita tidak ada dokumen sah yang menunjukkan buyer itu adalah pemilik yang sah kepada tanah tersebut. Jadi hati-hati, jangan sesekali terlibat dengan pembelian tanah lot lidi. Saya harap penerangan saya ini sedikit sebanyak dapat memberi nasihat kepada semua dan anda lebih tahu apa yang dimaksudkan dengan tanah lot lidi. Sekian.